kau colour comot? Sebab Sebab? Sebab Sebab tak boleh kan warna. Botol. Muka dia kau nak buat warna apa? Putih? Ha? Warna putih. Kaki dia coklat. Kenapa? Sebab kaki dia kotor. Kenapa tutup? Jangan tutup. Tanduk dia coklat ke? Ya ke? Ya. Kau putih? Ha? Dia takkan kepala dia. Kepala. Kenapa telinga warna pink? Tak, dalam dia warna pink. Kerja sekolah kau ni Ya. tuliskan. Baca lah. Tu. Les. Sign. Kuat sikit. Kuat lagi. Ya. Saya tahu aku. Baca je lah. Ni salah ni. Betul lah. Ni salah ni. Belum. Ni T bukan L. Ni tembikai bukan lembikai. Ni T sebenarnya. Kau pun kena nampak T. Tolak. Dah. Baik lagi kau tak colour ni. Ha. Semua kena colour lah. Ha, gambar semua colour. Kisah kata tak kalau. Baca ni. Warnakan gambar raja. 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 Ni lah gambar raja. Apa tu? Cakaplah. Pusat. Susu. Susu. Sampai mana ada susu? Lembu je lah. Kau tahu dari mana? Tengok dalam cerita lah. Aku dulu masa kecil aku tengok cerita. Kalau begini, tak kira susu dia. Nah? Ya juga. Nama ni ke mana? Ikut engkau lah. Kau nak cantik kan? Tapi kalau aku... kalau aku tak. Aku kata gambar raja. Ni je gambar raja je lah. Nak mana ni? Engkau lah aku punya. Satu je. Hangat. Itu rosak. Kau kat kelas mesti pendiam. Pendiam. Mendiam. Kau banyak tanya cikgu kau. Tak, aku suruh kau aku baca. Aku tak baca. Taklah, bukan suruh kau aku baca. Cikgu cakap, ini untuk ini. Tapi kalau tak faham, tak tanya. Faham. Aku tak pernah tak faham lah. Satu buku je ke kerja? Tak dah. Kau tak ada dah. Ni je. Kerja. Ha? Yang ni yang kena mana? Kena, semua kena. Ni tak payah. Yang tak tahulah cikgu kau ni. Sebab ni macam print lain-lain lah daripada buku lain-lain. Baca dan saling ayat je. Ni tak payah warna. Ini je. Ni warna. Hey! Tu colour apa? Nak warna kuning. Cara warna lampu. Cantik.
Mampu pula dah. Atai ni nama kambing tu. Nasi Indon. Kambing, nama kambing ni. Kambing Datuk nama Atai ni. Jadinya ni Atai punya kambing. Nama kambing ni Atai. Oh, jadinya Atai. Ha. Pak Atai. Dia suruh tulis lagi ni. Warnakan. Warnakan dan tulis semula ayat. Tu warna apa pula? Merah. Merah. Mana ni? Kali ni nak buat kerja lain sini. Kerja lain dong. Bilang tu apa? Duduk bawah je lah. Apa? Apa kau nanya? Kerja lain tu apa? Jiran. Kerja lain tu apa? Kejiran. Ha. Kejiran. Apa tu? Jiran lah. Apa yang kau nak cakap ni? Nak ikut kawan aku warna-warna. Ni kenapa kaki dia kotak colour habis ni? Kaki dia yang putih. Putih je lah. Malas dah. Sangat kaki dia. And pula. And warna. Apa tu? Jauh. Apa? Cantik. Tunjuk. Okay, ni hasil budak 6 tahun. Senang. Kau nak buat dengan aku colour ke kau nak tulis? Sebab aku lagi berapa minit lambat lagi. Tulis. Tulis pula. Tulis lah. Guys, kata apa lagi? Aku tolong ajar je. Dia kata salim balik. Salim lah. Okay. Ni huruf apa? K. Sebelah tu? A. Tu? M. Nak kali apa? Asal sini je. Saya nak buka. Rosak. Nampak tak dah? Ada nak buang bola. Sini. Kenapa tak asah yang ni dalam ni? Asah tangan ni. Sebab ada tanah liat. Sapu pula suami. Dia bawa tanah liat. Kenapa kau letak dalam ni kenapa? Oh, apa yang letak? Boleh. Tu lah kecil. Aku ni sepatah. Tempat patah. Tak kau buat. Aku buat tempat patah ni. Ni huruf sambil buat sambil cakap. A. Situ. Okey. Situ. B. Ni je penuh. I. Ini. Ha. Ini. Ini. Kam. Kak. Ini kambing. Ini kambing. Okay, next.
Sama juga. I. Sebut. I. Kenapa kena pakai jari? N. G. I, E, N, I. Stop. Dah. Ini kambing D, A. datuk. Ha. Tahu pula. Sebab ada tok. Tak. Tiu tu. Stop. Ini lagi. Kau, ini apa? Dah lah pula kan? Kambing. Ini kambing dah. Ini kambing datuk dah. Ni pula. Adam. Salah korang. Kau tak main lah dengan kawan kau. Tak dah malam. Bijak. Kau. Aku dah saya bijak ye. Aku tak manda. Kenapa kalau main tak bijak ke? Tak. Bijak juga. Main tu untuk riadah. Sihatkan minda kau. Cergas. Cerdas tu lompat lah. Cerdas. K, A, M, B. D, B. I. I, N. N. Semua orang ke dapat kerja ni ke kau je? Semua orang. Kau malu ke kalau cakap dengan cikgu kau? Kau? Ya. Ya. Aku tak percaya. Ya. Sebab kau masuk joget pun kau malu. Ni macam rapat sangat. Tak boleh rapat sangat. Jarak sikit. Jarak sikit je lah. Banyak pun tak apa kot. Okay. D. Sekejap, memang kena pakai tangan ke? Kau boleh anggar-anggarkan lah. D. Ha, situ boleh. Tapi kau tahu kau punya bulat tu besar ke bulat tu kenalah jarak sikit. Sini. Ikut. Ha, situ. Ha. D. Apa? D. D bulat dah. Kenapa? D. O. Apa O? Kau yang tulis salah. T. Sebut. T. U. K. Jarak sikit. Sana sikit. Ha. Itu apa? N. A. M. M sekali je. So A.
Situ. Tuh. Bisa. Bisa. T. T lah, Atan. So. Kau kena letak A, nak A apa lagi? Tu L. Siap. Okey. Eja. Eja ke nak baca? Kambing. Okey. Kambing. Datuk. Nama. Atan. Kenapa kau tak eja kuat-kuat? Nak dengar. Dia nak dengar. Sekejap, tunggu ni keluar. Ni, motor-motor dulu. Tunggu motor lagi. Okey, eja. Apa tadi? Di sini. Atan. Okey, habis. Belum ah? Video ni dah habis. Di sini saja. Habis. Nanti nak buat kerja sekolah macam mana? Bye-bye. Bye-bye. Tok last sendiri. Aku tak. Hello. Ni balik tadi, Ma. Buat kat rumah pula.